Okey, kita nak tengok soalan mencari punca bagi persamaan kuadratik. Okey, so tengok sini, cari punca-punca bagi persamaan kuadratik berikut menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, so kita ada persamaan kuadratik x kuasa 2 tambah 12x tambah 3/5 sama dengan kosong. So bila kaedah pemfaktoran, kita juga boleh guna kaedah kalkulator. Okey, so kita tengok penyelesaian dia macam mana. First, salin balik soalan. Oops. Okay, x kuasa 2 tambah 12x tambah 3/5 sama dengan kosong. Okay, so untuk menggunakan kaedah kalkulator boleh tengok kat tepi ni. First kali awak kena tekan mod sebanyak 3 kali. Okay, so semua sekali tekan mod 3 kali. Okay, 1, 2, 3. So atas tu dia ada EQN, MAT dan juga VCT. So kita pilih EQN, jadi tekan 1. And then dia keluar unknowns, iaitu 2 atau 3. So kita tak nak unknowns tu, kita tekan anak panah sebelah kanan. Yang atas tu ada kopi 4 penjuru atas bawah kiri kanan kan. So kita tekan yang sebelah kanan. So dia keluar degree 2 ataupun 3. So kita ambil 2. Degree tu maksudnya kuasa. Okay, kuasa 2. Kita punya persoalan persamaan adalah kuasa 2 yang kuasa paling tertinggi. Sebab tu kita ambil 2. Okay, so bila tekan 2, dia keluar A tanda soal. A adalah perkali bagi pemboleh ubah yang X kuasa 2. Okay, so tengok sini X kuasa 2 di hadapan dia tak ada huruf bermaksud 1. Okay, so tekan 1 sama dengan, okay, keluar pula B tanda soal. B maksudnya perkali bagi yang pemboleh ubah X, yang huruf X ni. So tengok sini 12. So tekan 12 sama dengan, okay, C adalah perkali bagi, bukan perkali lah, yang huruf yang tak ada X ni, tak ada pemboleh ubah, 35. Okay, so terus awak dapat jawapan akhir X1 sama dengan negatif 5. So tulis jauh-jauh kat bawah ni, sebab ini adalah jawapan akhir kita. X1 sama dengan negatif 5. Okay, dan satu lagi, tekan sama dengan sekali lagi, X2 sama dengan negatif 7. Okay, X2 sama dengan negatif 7. Okay, so this is jawapan akhir. Jika awak tinggal macam ni, banyak soal, banyak markah yang tertinggal. So apa yang awak perlu buat, kita buat reverse solution, penyelesaian ke belakang. So daripada X1 sama dengan negatif 5 ni, kita nak adjust, kita nak ubah suai yang ni supaya dia jadi X sama dengan kosong. Jadi apa yang perlu buat adalah negatif 5, kita perlu pindah ke sebelah kiri. Okay, jadi negatif tanda tolak, bila pindah dia akan jadi tambah. Tambah 5 sama dengan kosong, sama juga yang di sebelah sini. X jadi tambah 7 sama dengan kosong. Okay, bila dua-dua sama dengan kosong, so just kita ambil sahaja yang ni, X tambah 5 ni. Okay, kurungan yang pertama X tambah 5. Tutup kurungan, dan kurungan yang kedua X tambah 7 sama dengan kosong. Okay, so settle. Siap. Boleh markah penuh. Okay, next question, number 2.